manusia, alaikum bisakinah. Alaikum bisakinah. Lazimkan, biasakan bertanam-tanam. Kata tadi, relax. Okay, bertanam-tanam. Fa innal birra, kerana kebaikan itu laisa bil idha. Kerana kebaikan itu bukan dengan bergagas berlaju-laju. Bertanam-tanam. Okey. Anita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada musim haji dan perkara ini masih lagi terjadi pada waktu ini, dan dia sentiasa akan relevan sampai mungkin sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini bawalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kita menunaikan ibadat haji, terutamanya semasa tawaf, sa'i, semasa kita melontar jamrah aqabah, melontar jamarat, dan melakukan di Arafah apa ni, biar kita di dalam keadaan tenang, dalam keadaan relax. Okey, bukannya bergagas-gagas. Maksudnya tu, kalau sekiranya dia kata package-nya banyak, kata ni akan berangkat ke Arafah pukul 9 pagi. Contohnya pukul 9 pagi. Kata ni pun mengamalkan hadis tadi, ada keturunnya pukul 8.55. Bukan cuma tu pukul 8.30 tu turun, tak. Di 8.55 sekali tahu-tahu jam apa namanya tu, lift lagi jam apa itu ni 9.15 baru ada buahnya. 9.30 baru tak ada, 8.30 minit. Artinya apa? Kata ni maksudnya tu bukannya buat tanam sampai tahap satu tahap menyebabkan orang ke akhirat, tidak. Ia sampai satu tahap kata ni tanam-tanam itu maksudnya kata sedia awal, turun pun awal, relax-relax, tanam-tanam lah. Okey. Lepas itu ini ada doa Arafah, doa apa isinya? Siapa akan men-skip silakan. Kalau siapa akan baca doanya. Cuba pusing sekejap. Ada munculan panjang doa ni. Okey, 31 muka surat doanya. Silakan pilih. Okey. Baca dia 31 muka surat tu banyak doa. Tapi ia himpunan doa saja. Boleh pilih-pilih. Bukannya semestinya dibaca. Okey. Pilih-pilihlah. Dan doa ni semasa di Arafah ni, sekali lagi saya nasihatkan untuk kita ni adalah apa namanya, setiap di awal siapa akan didoakan, ada kata ni, suku kata ni, dan yang paling penting juga ni satu juga doa yang ini mungkin pihak yang berwajib sudah mengambil alih, tapi bolehlah kita ni juga memainkan peran penting. Dalam satu kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ada menyebutkan bahawa antara orang yang paling mesti kita didoakan ini ialah pemimpin kita ni. Pemimpin kita ni mesti doakan. Kerananya diuranganinya memegang agama kita ni. Kalau ia bola habis kita ni. Siapa sajalah pemimpin dia semestinya yang paling atas sekali. Atau pemimpin ini maksudnya ketua kampung, penghulu, apa lagi, ketua jabatan, masuk itu semua sekali. Kita doakan misdia, mudah-mudahan misdia ini sentiasa dalam rahmat Allah SWT, sentiasa diberi petunjuk, sentiasa diberi penasihat yang baik. Ya, setiap ketua selalunya ada dua penasihat, selalunya. Tidak mesti, Nabi sudah beritahu. Dan Nabi-Nya ketua ada dua penasihat. Satu penasihat baik, penasihat. Yang kedua penasihat membawa kepada kejahatan. Itu tu doakan misdia ini ada penasihat yang baik. Itu penting. Mudah-mudahan ia menjadi kita ni punya agama kita ni itu terjaga. Kalau yang buruk kepisah kita itu menjurus bayang tu. Okey. Seterusnya rukun haji yang ketiga ialah tawaf.
Baitullahil Haram atau Ka'bah sebanyak 7 kali, keliling dari satu sudut atau penjuru Hajar Aswad, dan berakhir juga di sana pada tempat yang sama dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey. Ada beberapa jenis tawaf. Yang pertama sekali ialah tawaf apa? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tadi dipanggilnya tawaf rukun. Ada jenis tawafnya, tawaf rukun, tawaf ifadah, yang kita dibuat selepas Arafah, lepas itu ke Muzdalifah, lepas ke Muzdalifah ke Makkah. Kita akan di Makkah itu menunaikan tawaf. Tawaf itu dipanggil tawaf ifadah atau tawaf rukun. Setiap kali tawaf disebut saja nama tawaf, ia mesti dibuat 7 pusingan. Jangan lebih dan jangan kurang. Gak ada tawaf ini, yang ada tawaf ini lain banyak sebutingan tu. Dan ada tu. Yang tawaf ini semua sama. Disebut saja tawaf 7 pusingan. Itu 7 pusingan atau okey. Yang kedua tawaf sunat. Tawaf sunat tadi hukumnya sunat. Memanglah namanya tawaf sunat kan? Dan ia hinda memakai kain ihram. Ia boleh pakai pakaian biasa saja. Sama juga kan 7 pusingan. Okey. Yang ketiga tawaf wada ataupun tawaf selamat tinggal. Yang keempat tawaf qudum, tawaf selamat datang. Tawaf sunat tadi boleh mesti kita buat bila-bila masa juga. Ada orang buat lepas subuh, jadikannya sebagai exercise terus. Ada saya perhatikan tu. Lepas subuh itu akhirnya balik, rupanya tawafnya, tapi pakai baju biasa. Itu maklumat juga. Sekarang ini balik sudah sebulan peraturan itu. Untuk ketanikan tawaf hampir Ka'bah itu, terutamanya lelaki dah, jadi salah. Laki-laki ketani fasa memakai kain ihram. Jadi untuk tak mau pasal tak ramai orang pakai kain ihram, tapi melanggar melanggar yang punya peraturan dia kan, dia boleh pakai pakaian dalam apa itu ini. Jadi ini pakaiannya juga. Okey. Jadi ada orang membuat tawaf sunat tadi di atas, di atap. Jadi kan exercise-nya pagi-pagi. Lepas semua tu tawaf yang sunat, habis balik ke hotel, breakfast, rehat. Boleh, silakan. Tawaf sunat ni disuruhkan memperbanyakkan. Silakan. Tawaf ini juga boleh dibuat pakai kereta atau bagi kofar tu. Kalau disilap harganya 100 rial kalau disilap. 100 rial. Dan baru-baru ni kami cuba, ia tidak boleh bayar pakai cash, mesti bayar pakai kad ataupun kad lah. Pasalnya ada kes penipuan. Ada kes penipuan pasal itu dululah. Ada kes penipuan dia katanya. Jadi dia mesti bayar adalah pakai kad lah pasal itu. Sekali banyak pakai bagian tu. Ini sampai 30 minit. Jalan-jalan habis. Sekali banyak. Ia tingkat naik satu naik tingkat 1, 2 ataupun tingkat 3 kalau bersilap. Naik tingkat 1 atau tingkat 2. Kalau dari hajian sana, tawaf hajian lah. Hajian kalau hotel Darussalam apa tu, kebanyakannya tinggal di hajian tu. Kalau kalau kita lihat ada ni, Allahumma shalli ala Muhammad. Tawaf jam tu, menara jam. Menara jam tu menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Kalau kita berdiri di belakang kita itu